Penting ke tidak sebenarnya isu kuil haram ni? Adakah isu kuil haram ni boleh bagi kita makan? Maksudnya kita bersungguh-sungguh nak minta kerajaan ambil tindakan kepada kuil haram atas asas apa? Dan kalau kita biar kuil haram, biar je lah. Kan? Bukan tanah kita pun. Dan kita tetap masih kena bekerja kuat untuk pastikan kita ada gaji, kita boleh makan, boleh pergi bercuti. Macam tu kan cara fikir kita. Dan memang betul pun, isu kuil haram tak adalah terlalu direct dengan apa yang kita nak makan esok. Sebab apa yang kita nak makan esok adalah bergantung kepada usaha kita lah. Kalau kita kerja, kita dapatlah duit. So memang tak ada kaitan dengan isu kuil haram. Jadi kenapa sesetengah pihak macam saya memang terlalu obses dengan isu kuil haram? Adakah saya ni nak mencetuskan perbalahan antara kaum? Ataupun adakah saya ni terlalu resis? Tak boleh tengok kaum lain senang lenang menggunakan tanah haram, membangunkan tempat agama mereka. Jadi apa masalah kalau ada kuil haram dekat pintu masuk hospital ke? Apa masalah? Kacau perut nasi kita ke? Dan kita juga bagi hujah. Itu adalah isu perundangan. Kata negara ni negara hukum, rule of law. Tetapi apabila ada orang langgar undang-undang, kenapa kita tak ambil tindakan? Okay, so what? Apa masalah kau kalau PBT tak ambil tindakan? Apa masalah? Apa masalah dengan kau, wahai Firdaus? Apa masalah kau, wahai Tamim Dari? Contohlah. Jadi saya pun fikir benda tu tau. Kenapa kita terlalu obses, kita terlalu fikir tentang isu kuil haram ni? Sebab akhirnya kita nak makan esok tak ada kaitan dengan kuil haram pun. Orang ceroboh ke, tak ada ceroboh ke, kita still buat kerja kita dan kita akan dapat gaji. Kalau kita berniaga, kita dapat duit dan tak ada kaitan dengan kuil haram pun. Macam tu ke cara fikir yang kita kena fikir pasal kuil haram ni? Ataupun sebenarnya isu perundangan ni maksudnya kalau isu kuil haram pun tak boleh nak settle, jangan sembanglah isu-isu yang besar lagi. Tapi masalah dia, isu kuil haram ni bukanlah kerja PM, bukanlah kerja menteri. Ia adalah kerja PBT, pihak penguat kuasa. Jadi kalau jujur tanya saya akan cakap memang ia adalah isu pelanggaran undang-undang. Dan memang tak ada kaitan dengan saya nak makan apa esok pun. Saya dah ada kerja dekat TV per TV, saya dapat gaji dan saya makan lah. So tak ada kaitan dengan kuil haram. Jadi pandangan anda macam mana? Perlu ke kita bising lagi tentang kuil haram ni ataupun bagaimana? Sebab kita pun memang tak nak bergaduh dengan kaum-kaum lain. Kita pun banyak kerja yang kita kena buat. Tetapi apabila kita melihat sesuatu pelanggaran undang-undang tu dan pihak berkuasa tak ambil tindakan, sebab tu kita bersuara. Kalau tengok Tamim Dahri sampai dia keluar negara dan dia balik dalam negara balik, and then dia kena tangkap, and then dia dah kena dakwa. Okey lah pendakwaan tu atas faktor kononnya menghina agama lain kan. Tapi kalau kita tengok balik besi tu yang dikatakan simbol suci agama mereka, kenapa boleh ada dekat dalam kawasan yang terbiar macam tu kan? Jadi bagi saya sebenarnya isu ni isu simple je. Isu orang membina binaan di atas tanah orang lain, dan bila mana kita lapor pada pihak berkuasa, owner kepada binaan tu kena runtuhkan lah kan, atau pindahkanlah kat tempat lain. Semudah kita buatlah, belilah tanah sendiri, guna duit sendiri dan buatlah bangunan kat situ. Buatlah bangunan apa pun kalau nak buat, selagi mana tak melanggar undang-undang. Jadi isu dia memanglah kita tak kata tak ada kaitan dengan makan minum kita setiap hari, rezeki kita setiap hari. Tetapi isu ni adalah isu perundangan, rule of law. Kita ada undang-undang, negara ini negara hukum. Jadi cakap tu memang sekadar cakap ke ataupun memang nak laksanakan? Dan saya faham ramai orang dah bosan dah dengan isu kuil haram ni. Dah macam mana nak cakap? Dan sebahagian pihak masih lagi bercakap tentang isu kuil haram, dan sebahagian pihak lagi membantah kan, cakap biarlah pihak berkuasa buat kerja dia. Tapi sebagai rakyat kita bersuara lah, kita tak suka lah benda tu berlaku. Jadi itu yang saya nampak lah, itu yang saya nampak dalam situasi
politik pada hari ni, isu kuil haram yang tak berkesudahan, isu pelanggaran undang-undang. Jadi sebagai rakyat, apa je yang kita boleh buat? Kita hanya boleh bersuara dan kita boleh sampaikan idea kita. Kita boleh desak kerajaan. Last sekali biar kerajaan sendiri yang buat, dan kalau kerajaan tak mampu nak buat, tak payah jadi kerajaan. Macam itulah. Dan saya juga ada bangkitkan isu kuil haram ni. Mana parti yang nak letakkan dia sebagai manifesto? Ada tak yang berani jadikan dia sebagai manifesto pilihan raya? Dan kita tengok tak ada. Sebab bagi mereka, buat apa kita cakap topik yang akan menyebabkan pengundi lari daripada kita? So kalau jadi kerajaan, tiba-tiba dia nak kuat-kuasakan undang-undang berkenaan kuil haram, memang backfire dia lah. Orang dah undi dia, tiba-tiba dia nak runtuhkan kuil haram. Jadi dekat sini memerlukan calon atau pemimpin wakil rakyat YB yang memang tegas, yang menjunjung. Sebab nanti akan ada akad sumpah. Akad sumpah tu kata akan menegakkan undang-undang, melaksanakan tanggungjawab. Jadi isu kuil haram ni sebenarnya isu penegakan undang-undang lah, kan? Itulah setakat ni apa yang saya fikir tentang isu kuil haram. Perbalahan yang berpanjangan, dan itu yang kita tahu. Dan apa yang kita tak tahu adalah bila ia akan selesai, kita tak tahu. Dan kita pun tak tahu juga dan tak faham kenapa ada orang yang memang bermati-matian mempertahankan kuil haram, sedangkan yang kita attack, yang kita sasarkan adalah kuil haram, bukannya kuil yang halal. Kita tak kata halal, maksudnya kuil yang sah di atas tanah sendiri, yang sah. Kita tak kacau. Yang kita kacau adalah, yang kita marah, yang kita bising adalah kuil yang berada di tanah yang milik orang lain. Kenapa sampai macam tu sekali, kan? Jadi kita haraplah pemimpin yang ada kuasa, pemimpin yang bakal dipilih, tak kisahlah di Johor ke, di Negeri Sembilan ke nanti, ataupun ahli parlimen nanti, fikirlah, kan, bilalah boleh nak selesaikan isu kuil haram ni, kan? Kalau kami di TV Pertiwi ni dah lama dah kita bangkitkan isu kuil haram ni. Dan awal tahun ni Tamim Dahri pun bising lagi tentang kuil haram ni, dan sampai sekarang dia didakwa juga. Dan orang pertikaikan kenapa Tamim Dahri ditangkap dan didakwa, kenapa penceroboh yang menceroboh tanah orang selama ni kenapa tak didakwa dan tak dihukum. Itu sahaja komen saya berkenaan dengan isu kuil haram. Dan kena faham, isu yang sebenar adalah isu pelanggaran undang-undang. Itu isu sebenar dia, bukan isu perkauman, bukan isu benci mana-mana kaum, tidak. Isu sebenar adalah isu pelanggaran undang-undang. Dan saya Muhammad Firdaus Salihuddin, saya ajak anda buat video, kita sampaikan benda yang betul, kita bina naratif yang betul. Dan kalau anda berminat nak belajar macam mana buat video, bercakap dengan kamera, cara nak editing, nak konsisten, bina personal branding, boleh DM saya lah, atau tengok nombor WhatsApp yang ada di bio saya. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe.